So dan masa diberikan pada diorang pun lebih kurang dalam 4 jam lah untuk hasilkan perkara tersebut lah. Dan macam kita tahu sekarang teknologi AI sangat memudahkan kerja lah ya. Benda-benda yang dahulunya ambil masa berjam-jam ya untuk dihasilkan, ialah nak mengambil pelakonnya, nak mencari suasananya, nak mencari kameramannya, nak setting lampunya, banyak benda yang perlu dilalui lah ya. Jadi atas sebab itulah dari segi penghasilan teknologi ni ya, iaitu AI ni menyingkatkan kerja-kerja, banyak kerja-kerja lah. So itulah dia ya, pembaruan yang terbaru lah ya. Kalau tengok dahulunya benda-benda ni hanya geng-geng yang boleh kata ada wang yang banyak lah ya untuk mampu buat ni. Sekarang hanya semudah ada internet, line internet dan komputer, dan juga idea lah dan kreativiti untuk hasilkan perkara ni. Alright, so just sedikit tentang saya little bit. Nama saya Kamarul Bahrin, also known as Cikgu KB. Saya merupakan pengajar dalam pemasaran digital. Sekarang ni memang keseronokan adalah bereksperimen dengan teknologi AI video lah ya. Dan saya juga merupakan liaison ataupun pemandu pelancong bawa usahawan pergi ke misi dagangan lah. Antara yang paling dekat ni bulan 11 ni kalau ada rezeki bawa usahawan ke Istanbul. Ada dah ke YouTube dah ada dah ya. Sudah ada recording ke internet, sudah ada ya. Ada recording internet sudah ada ya. Saya double check dengan urus dia. Recording petang sudah ada yang sebenarnya ya. Okey. So itu je lah little bit tentang saya. Okay, dalam kes ni modul kita hari ni dia ada dua angle lah ya. Kalau kita sebagai pemain untuk digital ini, dia ada dua. Satu sebagai pembuat, satu sebagai pengedar. Lepas buat kena edar. Ini antara praktis yang perlu ada. Dan kita hari ni pada petang ni kita banyak kepada segmen sebelah kiri lah sebagai pembuat. Iaitu pembuat ni adalah membuat video AI lah ya, seperti macam mana yang anda nyatakan pagi tadi masa dengan bersama Coach Master Azril ya. Anda nak salah satunya untuk penguasaan skill set adalah menghasilkan video lah. Bro, aku nak luah sikit. Woi, apa cerita? Klien datang ni bajet RM50 je nak buat video, tapi dia punya expectation macam iklan TV bro. Aku dah explain elok-elok, still tak faham. Biasalah, orang ingat semua murah. Sabar je lah, kita buat setakat mampu. Ini saya nak mulakan dulu dari segi kiblat cara anda pandang terhadap video AI ini. Walaupun dia ada macam-macam features ya, yang mudah anda menghasilkan, tapi anda kena bijak di dunia yang realiti lah ya. Masih lagi tidaklah sempurna seperti iklan TV yang dijana menggunakan After Effects ataupun Premiere. Tapi kira nak ke arah dekat situ dah mula dah boleh dah. Cikgu, masih ramai kat luar sana belum belajar AI. Oh, betul ke? Rugilah kalau tak belajar. Cikgu, kalau tak belajar AI, apa jadi? Jadi tertinggal lah, pesaing kita dah move jauh ke depan, bro. Cikgu, ada tak kelas AI yang cover semua topik? Ada, kelas kita lah Kojul. Siap dapat buku free lagi. Pemodul AI wajib belajar cikgu. Mula-mula asas prompt, lepas tu grafik, video, audio dan marketing guna AI. Sebab, guys, jom nak join AI bisnes kami. Guys, sesuai bisnes office dan kegunaan kat rumah. Daftar sekarang. RM30 je guys. Masukkan alamat, kami hantar buku ini ke rumah anda.